Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini kita akan kongsikan bagaimana cara kita nak menguji sama ada kayu tu kayu gaharu atau bukan. Contoh. Okey. Jadi amat penting untuk kita mengetahui sama ada kayu yang kita beli atau kita dapat tu adalah kayu gaharu. Caranya adalah mudah, iaitu dengan cara kita bakar sedikit pada kayu itulah. Jadi bila kita bakar tu kita tak akan bau dia. Walaupun dengan sekadar kita guna begini kan, secara terus dia keluar asap, kita dapat bau dia, ataupun dengan cara kita kikis sedikit. Kikis sedikit, teraut sikit, kemudian ni kita bakar. Dia Alhamdulillah. Sekejap saya bakar tadi tu pun dah kuat dah bau dia. Okey. Jadi perkongsian yang penting. Jadi pastikan anda membeli atau menggunakan gaharu asli yang tulen supaya anda tidak di-scam. Okey? Okey, sekadar pengungsian pendek pada hari ini tetapi amat penting kepada semua yang ingin mengetahui tentang gaharu dan ingin membeli hasil produk gaharu. Okey, sekian. Assalamualaikum. Okey, berikutnya kita saksikan video cara kedua, iaitu kita nak menguji kayu gaharu tu dengan kita sedikit raut sedikit dan kita bakar di atas bara. Bara daripada arang yang kita dah bakar tadi tu, arang tu dia berbara, kita letak sedikit daripada rautan kayu gaharu tadi kan. Kalau banyak-banyak nanti rugi pula kan. Ni nak test saja kan. Nak jual kan. Selebihnya nak jual. Jadi kita raut sedikit je untuk kita uji atau test. Okey. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan jangan lupa saksikan hingga ke akhirnya. Inilah kaedah kita untuk mengetahui sama ada suatu kayu yang kita jumpa tu, yang kita dapatkan daripada batang pokok gaharu tu, sama ada dia gaharu atau tidak. Contoh yang ni kan, yang ni contoh ni gaharu ke bukan ni kan. Jadi kita buat, kita kikis bahagian yang ada gaharu tu. Tu kita bakar dia. Kita lihat, dapatkan bau dia. Okey. Jadi kalau confirm gaharu, kita dapat bau aroma gaharu tu lah. Macam tu, Alhamdulillah. Ini pun gaharu ni. Okey, sekian.